Sekarang ni banyak sangat TV stick dekat luar sana yang murah and ada macam-macam channel. Tapi persoalannya, legit ke tak? So, kalau korang betul-betul nak cari TV stick yang legit, yang ada kelulusan rasmi Malaysia, Suka TV Stick ni memang untuk korang. Yang ini memang dah ada kelulusan SIRIM QAS, International Certificate of Conformity dan sijil daripada MCMC tau. Jom kita tengok apa ada dalam kotak dia. Agak unik sebenarnya dia punya kotak, bentuk silinder macam ni. And design kotak dia pun cantik. Dalam kotak korang akan dapat Suka TV Stick, remote control, power adapter, manual book, and yang paling penting 3 bulan premium subscription. Nak set up dia sangatlah senang. Korang plug je dekat HDMI TV, sambungkan ke wifi, login akaun Suka, and siap. Kalau korang tak ada lagi akaun, boleh sign up dulu. And yang macam aku cakap tadi, korang akan dapat 3 bulan premium plan voucher. So dalam kotak dia akan bagi macam ni, and masa korang nak login, korang perlu masukkan kod yang dah dibagi. Untuk TV stick ni dia support sampai 4K Ultra HD. So bila tengok TV memang cantik lah. And ada juga Dolby Atmos untuk speaker atau soundbar and TV yang support. And ada Chromecast built-in. Nak mirroring phone korang ke TV pun boleh. And yang best juga ada Google Play Store yang korang boleh download apps untuk digunakan dalam TV. Dalam Suka TV ni dia lengkap. Ada live TV nak tengok berita, ada sukan, dah nak World Cup ni, syok lah. Ada drama, TV series, cerita Melayu, Cina, India, Korea, semua drama ada. Kids content pun ada. So dia memang family friendly. And bila aku dah test, aku suka dengan cara susunan dia dekat bahagian kiri yang memudahkan untuk korang pilih. Korang nak tengok drama ke, nak tengok movie ke, and even korang boleh search tau rancangan TV apa yang korang nak. So bagi aku yang paling penting adalah ketenangan. Tak perlu risau ada kelulusan ke tidak, legit ataupun tak, sebab yang ni dah ada SIRIM, ada MCMC, and siap bagi 3 bulan free premium subscription tau. Memang nice. Dadah lah korang yang pakai TV stick tak legit tu, haram tu. Dah lah bulan puasa ni. So guys, kalau korang tak nak pening kepala untuk tengok TV, boleh dapatkan Suka TV Stick. Link aku sediakan dekat bawah.